sana sini orang nak bercakap pasal probiotik lah, pasal prebiotik lah, boleh makan untuk kurus lah. Tak tahulah betul ke tak betul. Tapi aku dah teracun juga. Jom teman aku unboxing. Sebenarnya aku gunting tadi. Okay, so aku beli Infinity Probiotic Plus 30 Vegetable Capsules halal lactobacillus dan ada juga probiotik dalam dia. Saya dapat kotak guys. Okay, Infinity. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, walaupun dah bagi kotak dia tak apa juga. Baguslah. Dia dah dapat kat aku ni. Cakap dah terjual 330,000 unit sudah terjual. Macam mana lah aku tak terpengaruh. Sebenarnya sebelumnya aku pernah makan prebiotik lactobacillus pun GKP. Aku pun terpengaruh dengan TikTok juga. Tapi dah habis dah. Tak lama lepas tu aku pun pregnant. Kotak dia cantik guys. Dia kata ambil 1 hari setiap hari. Kalau boleh korang ambil waktu yang sama tau. Comel lah botol dia. Ada halal lagi. Ada seal okay. Aku tak tahu kenapa aku nak kena cium. Oh, dia macam tu. Besar juga boleh tahan Boleh telan ke tak boleh telan ni?